Hey guys, Assalamualaikum. So, nama aku Hafiz Izami. Hari ni kita nak merungkai. Tak adalah merungkai sangat pun. Aku baru ni lepak dengan ada seorang YouTuber lah. Aku tak tahu lah nak panggil YouTuber ke tidak. Kawan aku. So, bila kita lepak, dan kita berbual lah, bertukar-tukar idea apa yang kita perlu buat, apa yang kita tak perlu buat, macam-macam lah. Dia bisnes dia, aku dengan kerja hakiki aku, dan macam-macam lah. So kita berbual, minum sejam lebih. Lepas tu terkeluar satu topik. Aku tanya kau satu soalan lah. Dia tanya aku macam gitu lah. Bila dia tanya aku macam gitu, aku macam alamak, aku bila orang nak tanya soalan ni, aku seram ni. Kadang-kadang keluar soalan yang macam bukan aku tahu semua benda pun. Tapi aku cakap dia, aku cubalah jawab kalau aku tahu. Kalau tak, kita cubalah buka ChatGPT. Sekarang senang. Dulu aku kena cari buku, aku kena baca, aku kena cari orang yang bercerita pasal topik tu atau konten tu, ataupun benda-benda yang penceritaan tu lah. Aku cakap sekarang ada macam-macam. Jadi silalah kemukakan soalan dia. Gitu. Tapi tak adalah, aku kan bual-bual macam tu. Bual biasa-biasa sudahlah. Tak adalah aku bual macam serius. Aku kan buat talk show orang dia. Bual kedai-kedai mamak kan, sembang-sembang kopi. Jadi jadikan topik lah cerita tu. Dia bertanya aku, kenapa ataupun betul ke kalau dekat Malaysia ni konten yang negatif ni lagi cepat daripada konten yang positif? Aku bila aku dengar soalan tu macam alai. Soalan ni macam dia tak ada jawapan tau. Dia tak ada jawapan sebenarnya. Kita ambil contoh macam ni lah. Tapi soalan dia sangat menarik. Cuma macam ni lah. Kita ambil contoh macam ni lah. Kalau bercerita pasal benda yang negatif, perceraian artis, perceraian orang ni buat salah, orang ni buat tu, orang tu buat ni. Aku bukan cakap pasal kita nak menidakkan orang tu buat salah atau menidakkan orang tu buat betul lah, benda-benda macam itu, tidak lah. Tapi kita cerita pasal benda yang negatif ni tadi. Bila kita cerita pasal benda yang negatif ni tadi, benda tu lebih senang viral. Sebab aku rasa majoriti orang, dia orang tak ada sangat benda besar dalam hidup dia yang dia nak kena fikir. Dia hanya pergi kerja, balik kerja. Lepas tu pergi kerja pun minta maaf cakap lah, bila kau pergi office, perbualan kau pun lebih pada gosip. Gosip rakan sekerja, gosip artis, gosip apa yang berlaku kat dunia sekarang, benda-benda yang negatif lah. Jadi aku rasa perbualan tu lebih dekat dengan hati dan benda tu lebih senang viral. Like contoh, kita cerita pasal perceraian artis lah. Bercerai tu satu hal lah, tapi dia punya riuh tu, siap ada fanatik geng si suami, geng sang isteri dah bergaduh pula sama dia. Letak kalau kau tengok lah dalam social media, kat ceritalah apa-apa, kau pergilah cari kan siapa-siapa yang cerita-cerita tengah berlaku perceraian ke, yang dah lama bercerai ke, apa benda semua kan. Benda tu meletup-letup Jadi dia bergaduh. Orang ni bergaduh dengan orang tu, orang ni bergaduh dengan orang tu. Orang ni rasa aku pernah rasa duduk kat tempat isteri, jadi aku kena support dia. Dia pun menegakkan lah apa yang dia rasa pegangan dan pendirian dia tu. Yang side sang suami pula keluarkan lah fatwa-fatwa, fakta-fakta, benda-benda macam itulah apa semua. Macam aku cakap sekali lagi, aku kalau nak menidakkan kalau orang tu buat salah, atau mengiyakan kalau dia buat betul, atau mengiyakan kalau dia buat salah. Kita sebab benda negatif tu lebih senang orang relate. Faham tak? And lagi satu, the best part adalah bila dah start satu topik, akan ada lah orang-orang ni, geng-geng ni pula, dia rasa dia tak boleh tertinggal dengan boat. Faham tak maksud aku? Dia tak nak tertinggal boat lah. Dia tak nak tertinggal boat, dan jadi diorang pun macam pergi research. Research lah benda tu. Dia pun research.
keluar. Oh, keluar cerita tu. Wah, dah tahu pula. Keluar pula ini, keluar itu, macam-macam. Bila kau type pula satu, katalah nama si Polan ni, keluarlah semua dekat semua platform. Semua platform social media, termasuk search engine Google, kalau kau masih pakai Yahoo, kalau kau masih pakai Hotmail, MSN, or whatever lah, kan. Even dekat YouTube sekalipun, bila kau type, dia akan keluar. Oh, berderit, seram. Kalau cerita benda yang negatif ni lah, macam aku cakap lah, dia lebih senang relate. Diorang sebab, macam aku cakap, dekat office pun dia akan cakap benda yang sama. Dia bergosip, dia ni kenapa macam ni, dia ni sekarang dah gemuk lah, dulu dia kahwin kurus, sekarang dah gemuk. Betul, dia bergosip lah. Dia ni lagi gemuk lah pada orang ni, dia ni lagi kurus lah pada orang ni, dia ni kenapa kurus kalau dia tak sakit, dua je. Kalau tak sakit, risat dadah. Dia macam gitu je. Kita mungkin dengan video ni pun aku akan kena kecam lah, tapi tak apalah. Sebab topik dia tadi tu pasal betul ke video negatif ni lagi senang boom daripada video-video yang positif. Tapi aku dah bagi contoh lah tadi, contoh. Tapi kalau kita ambil cerita-cerita yang positif, cerita-cerita yang tu, dia punya peminat dia atau follower dia. Tapi tidak seramai yang cerita negatif lah. Faham tak? Kan? Cerita contoh, lagi satu, orang kita tak suka benda yang susah nak fikir. Katalah kalau nak cerita yang positif pun, lepas tu cerita positif tu akan jadi negatif juga. Contoh, kita ambil contoh, cerita positif dia adalah macam mana cara nak buat duit. Itu dah positif dah, betul lah tu. Kau sepatut cari cara-cara tu. Tengok video orang-orang, konten orang, penulisan whatever, macam nak buat pelaburan. Tapi orang kita disebabkan kita tak suka berfikir, dan kita akan cakap cari benda yang macam ni pula, kita tambah pula kat belakang tu. Macam mana cara nak buat duit dengan cepat. Nak buat duit dengan cepat pula. Lepas tu macam mana kita nak melabur dan untung banyak dengan cepat. Semua nak cepat lah. Semua nak cepat, kan. Benda-benda macam gitulah. Sebab tu aku rasa benda-benda, video-video yang negatif ni lebih mudah dan laju dan senang viral lah, compare tu benda-benda yang positif. Dan aku dah tengok interview Dato' Alif Shukri. Wartawan tanya dia lah, kenapa buat ini macam ni, video macam ni. Dia tanya satu soalan lah. Aku rasa aku dah pernah cakap dekat konten aku yang sebelum-sebelum ni, atau video-video aku yang sebelum-sebelum ni. Dia cakap, kalau katalah tiba-tiba aku cakap, okay, minggu depan aku nak launch new line up untuk dia punya handbag, line up handbag baru dia lah, contoh. Orang tak datang kot. Mungkin wartawan-wartawan datang sikit-sikit, 2-3 orang. Tapi kalau benda yang melibatkan kecaman, dia bergaduh orang tu, bergaduh orang ni, laju. Benda tu senang viral. Senang. Nah, kita ambil contoh macam ni lah, berita sukan. Ramai ahli-ahli sukan menang itu, menang ni. Pelari 100 meter Malaysia tu, yang lelaki tu, Azim apa nama aku lupa. Hari ni aku lupa pula lah. Aku follow. Dia ada lah larian-larian dari dekat US. Dia pergi belajar kat sana, dia sponsor, bukan belajar kat US lah. And then sambil dia belajar, dia pun join juga, dan juga training juga kat US untuk 100 meter apa semua lah. Kalau kau baca kat komen, bila keluar news pasal tu, negatif tu banyak. Contoh kan, bazir duit rakyat lah, hantar dia pergi sana. Walhal kau tak tahu cerita dia ni, dia disponsor oleh government ke, disponsor oleh pihak-pihak tertentu ke. So benda tu, aku bukanlah nak kata dia menghabiskan duit rakyat ke, atau tidak. Maksud aku komen-komen tu lah. Dan cerita tu boom because of, katalah komen kat situ ada 1,000, 800 orang komen bercerita pasal benda tu lah. Alah, setakat nak lari ni kat US buat apa, kat Malaysia pun boleh training. Benda-benda macam gitu lah. Faham tak? Tapi tak ada pula orang cerita dia bangun pukul berapa training, macam mana, penat apa benda semua. Which is kat sini hari ni aku nak relate dengan korang benda ni. Kadang-kadang orang hanya judgmental lah. Sebab tu bila kau buat konten ni, selingan. Sebab tu bila kau buat konten, bila kau dah masuk ataupun kau dah start buat konten, kau tak boleh fikir apa benda orang nak cakap lah. Kalau kau fikir apa benda orang cakap, nescaya mungkin 2-3 video lepas tu kau tak buat lah. Sebab tu kau down.
Sebab kau kena kecam lah, apalah, itulah, inilah. Jadi kau pun tak buat lah. Atau selingan dia lah. Sebab tu jangan peduli sangat apa benda yang orang cakap. Dan sebab tu penting sebenarnya kau tolak lah tepi benda-benda yang negatif tu sejauh-jauh yang mungkin lah. Bila kau nak buat konten, kau buat konten yang aku rasa memberi manfaat, yang ada value dekat orang. Kau cerita pasal pengalaman kau yang best-best. Jangan cerita benda yang tak best. Bukan sebab kita tak nak cerita benda yang tak best. Boleh cerita benda yang tak best, tapi janganlah benda yang melibatkan rumah tangga, adik-beradik, kau bergaduh ke whatever. Benda-benda tu janganlah. Tapi kalau benda yang tak best, maksud aku sharing experience macam kau kena bangun pukul 6 pagi, lepas tu nak kena siap ke ni apa benda, satu hari kau kerja berapa jam, kepenatan ataupun apa yang kau lalui dalam seharian tu, aku rasa mungkin okey lah. Tapi kalau ada benda-benda yang negatif, macam kau gaduh ke, ada kau gaduh dengan bini kau, apa benda semua tu tak payah share lah. Tak payah. Cerita politik pun kalau boleh elakkan lah. Sebab kadang-kadang bila kau buat ni, sebab kita ada misi kita adalah nak buat YouTube ni supaya boleh jadi income. Tapi kalau kau rasa okey untuk diri kau dikecam, dan teruskan je. Sebab benda tu konten kau. Aku tak ada hak atau boleh cakap apa-apa. Benda ni lah. Tapi balik-balik macam aku berbual dengan kawan aku, tapi memang kita orang borak benda macam gini pun. Kita orang borak benda macam gini lah. Tapi tak boleh beramai-ramai lah. Kalau ramai-ramai, topik dia jadi lain. Melawak je 24 jam, menggila je 24 jam. Tapi kalau kau lepak berdua, dah kan sampai satu topik bercerita pasal kerja, nanti masuklah topik-topik lain sekali kan. Mungkin kau punya minat sama, kau tengok bola lah, whatever semua lah. Tapi bila masuk benda-benda macam gini, perbualan tu aku selama lah. Untuk akulah. Sebab tu aku suka berbual. Tapi kalau ramai-ramai ni, perbualan dia lain. Kita melepak lain. Bila kita mengopi lain. Sebab tu mengopi dia tak ramai-ramai. Kalau ramai pun mungkin dalam 2-3 orang, tapi yang sama wavelength kau. Wavelength kau sama, okey lah. Yang sama kepala dengan kau. Dan boleh lah mungkin topik-topik macam ni boleh keluar. Tapi kalau kau lepak dengan kawan kau yang beramai-ramai, boleh lah, tapi susah sikit. Sebab akan ada yang nak dengar. Ada yang negatif-negatif ni akan keluar juga. Sebab negatif ni tak boleh buang, dia kena ada. Dia macam dalam hidup ni ada hitam, dia ada putih, dia ada kiri, dia ada kanan, dia ada pasangan dia. Yang positif dia kena ada negatif dia. Tak boleh tak ada langsung. Kalau tak, nanti kau rasa kau positif, kau tu paling positif pun tak boleh juga. Macam itulah. Tapi apa yang aku nak share hari ni tu, aku rasa bukan pasal kau kena buat konten positif ke kau buat konten negatif ke. Sebab soalan dia tu macam gitu. Soalan dia berbentuk konten mana yang lebih senang naik, atau konten mana yang lagi senang viral. Macam tu lah. Konten-konten yang negatif memang viral lah. Kalau kau tak percaya, cerita-cerita dalam melodi tu selalu cerita-cerita pasal artis je, permasalahan. Cerita-cerita kejayaan tu ada tapi kurang. Cerita-cerita yang melibatkan perbalahan, kalau kau tengok dulu-dulu topik-topik bila nak buat surat khabar ni, kau nak buat headline depan tu, Harian Metro ke, M-Star ke, whatever ke, diorang memang pandai benda-benda ni lah. Because of memang market macam gitu lah. Aku bukan nak salahkan diorang apa semua, dah itu kerja dia. Tak ada lah. Kau pun janganlah marah dia, itu kerja dia. Tapi sebabkan diorang kena buat because of memang permintaan market macam gitu, dan diorang buat lah. Mungkin satu hari nanti kalau kita ramai, pergerakan itu ramai, semua orang keluar video-video yang positif, so mungkin lepas ni kalau kau nak tengok benda-benda ataupun buletin-buletin, news-news ni, keluar benda-benda yang positif saja. Yang negatif tu kurang lah. Sebab bila negatif ni sebenarnya sebab orang nak melayan boring dia. Boring kan, balik kerja penat, takkan kau nak layan benda-benda yang berat. Sebab selalunya benda-benda yang positif ni perkongsian yang berat sikit. Jadi diorang nak santai lah. Santai tu adalah benda-benda gosip macam tu lah. So benda-benda negatif ni memang senang naik lah. Benda-benda negatif senang naik. Kalau tak cakap buat lah. Negatif cepat naik. Kalau kau buat positif, dia jarang naik. Kalau cakap tengok video aku, sudah lah. View aku tak banyak. Mungkin kalau satu hari aku buat, memang saja buat video untuk aku kena kecam, dan aku kena redor, kena ready lah. Macam itulah. So harap korang dapatlah sesuatu dari perkongsian aku hari ni. Kan? Jangan lupa lah subscribe sikit. So fikir-fikir lah. Ciao. Satu lagi, kalau korang ada apa-apa nak tanya atau mungkin nak aku kupas dari segi apa sekala lah. Kalau aku tahu aku jawab. Kalau aku tak tahu aku diam je. So komen je lah. Jangan lupa subscribe, like, share kalau benda ni memberi manfaat.
So fikirkan. Ciao. Assalamualaikum.